kat dalam ni, Umi bukan sembuhkan korang saja. Suami korang, anak-anak korang, mak bapak korang, adik-beradik korang, mak bapak suami, sampaikan keturunan yang dah telah meninggal dunia pun, kalau ada benda pelik-pelik yang ikut diorang masa diorang meninggal lah, belum sempat buang apa semua Umi bersihkan. Sampai keturunan korang akan datang, semua Umi doakan. Umi seorang, korang ramai. Jadi sama-samalah tolong-menolong. Doakan Umi balik. Selagi Allah bagi saya kudrat, insyaAllah. Bukan saja Umi merawat korang, tapi mak bapak korang, adik-beradik korang, atuk nenek korang. Kalau Umi dah ambil korang jadi anak angkat, bermakna Umi menolong. Sepatutnya Umi tak payah cerita benda ni. Tapi banyak yang Umi tak cerita. Korang berfikir siapa Umi, apa yang aku buat, kenapa aku kena duduk kat sini lama. Sebab nak bersihkan korang seorang je dah banyak. Kadang-kadang nak bersihkan suami korang pun dah banyak. Kadang-kadang anak-anak korang pun seorang-seorang nak dibersihkan. Kadang-kadang kawan-kawan anak-anak korang pun nak kena dibersihkan. Kadang-kadang kawan-kawan korang pun nak kena dibersihkan. Sebab diorang berkawan dengan korang. Kalau tak bersihkan diorang, bermakna korang akan berkawan dengan orang yang tidak bagus auranya. Macam tu. Sebab tu ramai yang duduk kat sini, kenapa alih-alih abang dia dah lama sakit sembuh. Padahal dia yang berubat. Lepas tu kenapa yang kat sini ada yang mak ayah dia dah lama tak sembahyang, dah kena sembahyang. Padahal dia yang berubat dengan Umi. Kadang-kadang ada yang abang ipar dengan adik ipar dia, suami dia ataupun adik-beradik suami dia, semua dah jadi baik, dah jadi alim. Baik-baik tak balik raya, tak pernah balik raya. Korang dah pelik. Mak bapak korang tak pernah sayang korang, mentua korang apa semua tak pernah sayang korang, alih-alih dah sayang korang. Macam tu. Itu semua kerana saya merawat daripada jauh. Bila saya dapat tangkap je awak masuk ke dalam ni, saya dah buka awak punya laluan yang masuk benda kotor-kotor tu. Saya nak keluarkan belaka. Dia sikit pun tak ada. Saya nak keluarga awak duduk keluarga yang sakinah. Keluarga yang mencintai Allah SWT. Keluarga yang selalu dicintai Allah. Keluarga yang selalu dekat dengan Allah. Keluarga yang selalu solat, sembahyang dan segalanya. Sebab tu saya pesan dekat sini sambil-sambil saya tak cakap saya merawat. Saya selalu pesan sembahyang, Yasin. Supaya yang kita buat tu tak jadi terlalu mengganggu. Terlalu taksub. Sampai kita taksub, kita lupa yang kebesaran Allah tu mereka juga makhluk Allah. Kita tak perlu pun nak berperang-perang ke apa ke, tak payah. Kita perlu bersabar dengan dugaan Allah SWT. Kita merawat mana yang kita mampu. Kita buat, kita minta pertolongan dengan Allah. Kenapa Umi perlu bermusafir? Sebab saya musafir mau mencari malaikat-malaikat Allah. Setiap masjid saya pergi. Setiap rumah saya pergi. Setiap rumah-rumah korang ada malaikat-malaikat Allah. Setiap masjid-masjid ada malaikat-malaikat Allah. Yang saya perlu minta supaya malaikat tu menyampaikan segala doa hajat saya kepada Allah SWT. Allah tu memang maha mendengar. Allah maha mengetahui. Tapi kalau dia tak sudi dengar suara saya, macam mana saya nak bercakap dengan dia? Melalui malaikat lah. Saya mohon doa kat masjid tu. Malaikat aminkan. Malaikat tu pun mengadu dekat Allah. Saya mohon doa kat masjid ni. Malaikat ni aminkan. Jadi Allah tu pening. Budak ni duduk kat negeri mana sebenarnya? Terengganu. Dah tu kenapa doa sampai daripada Kulai, Johor? Dia pergi masjid sana. Lepas tu kenapa doa dia sampai daripada Melaka? Dia pergi masjid sana. Dan doa dia kenapa sampai daripada Selangor, Kuala Lumpur, Perak, Pulau Pinang?
Semua masjid dia pergi, ya Allah. Semata-mata untuk solat hajat, memohon kemakbulan daripadamu dengan ikhlas hati. Supaya orang yang dia doakan semua sihat, dicintai olehmu. Allah ada niat lagi. Lepas tu saya mohon pula kat Thailand. Lepas tu saya mohon pula kat Indonesia kalau saya pergi. Lepas tu saya mohon pula kat Kaabah. Lepas tu saya mohon pula kat Masjid Nabawi. Kalau sebut Masjid Nabawi, saya nampak dah raudah. Kami nak nangis dah. Kalau korang sampai ke raudah, raudah itu adalah syurga dunia. Nak masuk ke syurga Allah, doalah kita sampai ke raudah dulu. Kalau syurga dunia kita tak pernah sampai, macam mana kita nak sampai syurga Allah? Kalau masjid kecil yang di Malaysia, surau pun kita tak sampai, macam mana kita nak sampai ke Mekah, ke haji? Kalau rumah kecil Allah yang dekat dunia ni pun kita tak sudi nak pergi, adakah Allah sudi nak terima kita di rumah Allah di akhirat nanti? Sebenarnya saya tak suka jadi perawat. Saya cakap gitu je. Tapi saya terpaksa masuk di dalam dunia rawatan. Merawat korang semua secara jarak jauh. Demi kebaikan agama. Mudah-mudahan keluarga korang semua diridai Allah. Mudah-mudahan keluarga korang semua dicintai Allah. Sebab tu tiap kali korang keluar daripada grup, korang tak faham saya siapa. Saya menangis. Korang tak tahu. Hanya Kes yang tahu. Sebab dia tempat saya mengadu curah kasih saya.